Okey, selamat malam. Jumpa lagi dalam channel Seram Tubuh. Okey, seperti biasalah kita akan sembang seram. Okey, seperti biasa kita ada tajuk masing-masing. Okey, untuk bercerita untuk malam ni. Okey, malam ni apa kisah dia malam ni? Malam ni saya cerita ni baru berlaku dekat Bertang Pening. Mana? Bertang Pening. Pening. Ada makhluk halus tu ganggu dekat satu kawasan perumahan dekat Bertang tu lah. Okey. So saya akan ceritakan pasal hantu tu malam ni. Hantu okey baik tak ada masalah. Cikgu cerita apa malam ni? Cikgu cerita tunggu dulu. Padam baru cikgu cerita. Okey, baik. So saya cerita dulu Okey, baiklah. Okey. So yang berlaku dekat Bertang tu ada yang cakap pocong. Oh, pocong dia perkampungan ke? Dia kawasan perumahan, rumah teres. Dia video tu CCTV. Pukul 5 pagi tak silap, orang yang ada rumah tu dia terdengar ni ada ketukan pintu. Okey. Macam kita tahu kalau pocong ni dia memang akan ketuk pintu, tapi dia tak guna tangan kan. Dia akan guna kepala dia. Oh, kepala. Dia macam ketuk 3 kali. Orang kata kalau ketuk ganjil tu maksudnya jangan buka lah. Oh, tapi pernah ada. Pernah ada kan? Kat pintu kita. Waktu tu pukul apa? Dalam 12.30. 12.30. Mungkin tak apa. Rakaman ni awal lagi. Hari ni awal tengok segar. Betul. Okey. Lepas tu saya nak bagi tahulah cara nak tahu dia tu. Pocong ni sebenarnya kalau kita nak tahu dia kita tiba-tiba bau hanyir. Oh ya, pernah. Macam saya pernah jumpa pocong pak kerja. Ya. Tak apa. Memang bau hanyir. Bau hanyir. Lepas tu pocong ni dia ada banyak kategori dia. Ada warna kain dia warna hitam, ada yang dah merah-merah macam tu, kuning, putih normal. Ada 4 color. Oh, ada 4 color. Ada 4 color pocong ni. Dia lah, betul. So 4 color ni, yang warna hitam ni adalah yang paling orang kata paling ganas boleh membunuh orang. Oh ya ke? Warna hitam ni kita panggil Cik Chong lah. Cik Chong. Sebab bulu rambut pun naik. Betul. Okey. Warna merah ni baju dia ke apa? Dia macam kain dia berwarna macam pudar ke apa? Dia berwarna merah macam dia tak full merah macam tu. Dia macam ada darah-darah macam tu, bawah-bawah macam tu. Ada sikit-sikit warna merah. Warna merah ni dia baru lagi. Lepas ditanam tak silap. Oh ya? Warna kuning ni lumpur ke apa? Pasti mungkin darah. Betul. Warna kuning ni macam dia nak bertuan lah. Dia cari tuan dia. Warna kuning kan, lusuh. Warna putih ni normal lah, biasa. Dah nampak ada kat pocong kain baru. Ada kain baru kan. Yang tu normal lah. So pocong ni lagi kalau nak tahu dia ni kehadiran dia tak silap dia tiba kita akan rasa satu orang kata apa ni, ada satu tiupan angin kat belakang leher. Okey. Tiupan angin tiba-tiba jadi berubah kan, jadi macam itu kita buat paranormal. Okey. Yang kita seru dia tu yang tiba-tiba ada angin kan, angin laju. Tak pernah post tak? Tak pernah post. Okey. Betul. Kat akhir video ni ada, kita akan letak lah. Okey. Lepas tu hari tu tiba-tiba hujan hujan. Mungkin itu adalah satu orang kata kehadiran dia lah. Kehadiran dia. Dan pada hari tu juga dia ada panggil kita. Tiba-tiba dia menyaut macam tu. Mungkin lah. Tapi dengar lah dia panggil tu, memang dengar. Tapi kita tak berani paling naik motor lari. Betul. Lepas tu dulu pernah berlaku kecoh satu Malaysia. Kalau cikgu ingat balik yang apa ni, misteri. Setiap negeri ada, tiba-tiba tengah malam kan bunyi ketukan pintu. Kalau ingat lagi. Tahun bila? Tahun time PKP. Masa tu cikgu tak lahir lagi kot. Cikgu lahir PKP. Takkan tak lahir lagi. Okey. Kalau cikgu ingat balik, yang ada hantu tu, dia pukul 3 ke 4 macam tu. Pagi? Pagi. Time tengah malam je. Ada rasa ingat. Tiba-tiba ketuk pintu. Tak. Semua kecoh satu Malaysia. Ada yang ingat tu pasal apa
ni apa nama yang ada orang buat sekatan tu, polis buat sekatan, PKP tu time tu ada sekatan tu kan, ada apa polis yang jaga tu yang dia datang kat Roblox tu. Ada ingat. Mungkin orang kata kalau dia datang kan, dia nak minta tolong. Oh ya. Yeah. Minta tolong buka kain ni ikatan kat kepala dia. Kenapa? Saya pun tak tahu kenapa. Orang cakap macam tu lah, dia minta tolong. Lepas tu ada orang cakap lepas buka tu dia akan hilang macam tu je. Oh ya. Kalau dia tumpang kita, dia naik motor, kan? Kita pusing tu, kita buka, dia pun hilang macam tu je. Buka tali dah hilang kan. Ikatan tu kan. Dia akan hilang macam tu je. Berarti dia tak usik kita. Dia tak usik. Mungkin roh tak tenang kot, mungkin lah. Ikat daripada tu. Itulah saya share sikit cara nak, orang kata nak kenal kan, ciri-ciri bila ada kehadiran dia. Itulah. Memang naik kat rumah-rumahnya. Memang naik. Itulah. Itulah. Tapi sekarang jugalah cerita yang kalau nak kena pocong kan, kehadiran pocong. Tapi kalau nak tambah sikit lah, saya tu tahun 2019 baru pergi kerja dekat Pekan atau kereta malam, masuk toilet, memang bawahnya. Lepas tu tengok kat atas, tangan lelaki kat atas tu dia nampak lah kan, macam dia belah-belah kan, dia tak habis sampai tak habis kat atas. Lepas tu kita berdiri tu nampak macam tadi yang ikat kat atas tu. Masa tu first time kerja kat situ lah. First time kat situ, keluar tu lari lah. Tak nampak keseluruhan, nampak atas je. Nampak kat dia punya kain tu kan. Kain kat atas tu. Lebih baru ni lah, paling dekat sekali. Yang tu. Dekat sekali. Kisah saya pula. Ini masa zaman belajar tu. Pergi camp kat Gunung Tahan. Gunung Tahan. Kita orang berlima pergi camp tu. Masuk pagi ke? Masuk tak pagi, betul tak pagi. Masuk dalam pukul 3. Memang kita nak stay malam lah. Stay 2 malam kat sana. Mula-mula kita ditemani dengan askar, tentera. Tentera nak masuk tu dia guide kita. Dia bagi satu kompas lah. Kompas tu dia kata, ingat, kompas ni jangan siapa pandai ubah dia punya ni. Koordinat dia. Kalau kita masuk di titik A, akan keluar di titik B. Ikut je arah dia tu. Jangan siapa yang ubah kompas tu. Kalau ubah je kompas tu kan, ubah tu macam mana tu maksudnya? Ubah dia bagi koordinat dia. Koordinat dia straight macam ni. Dia utara ke sini, kita ikut je arah dia. Arah tu jangan pusing. Jangan pusing. Cari koordinat. Lepas tu masuk tu senja dah sebenarnya. Kita tentera tu hantar dalam 4-5 km. Dia hantar kita kat dalam tu. Dia pun back semula. Dia kata semoga berjaya lah. Semoga berjaya untuk keluar di zone A and B. Sebab kita keluar, kita berlima. Kita tahu kita ada 7 kumpulan. Bukan kita orang berlima je. Dia masuk ikut lain, dia akan keluar zone dia. A keluar B kat dia. Kita A keluar B. Banyaklah 7 kumpulan. Tapi dia tak masuk sekali tempat yang serentak tu. Dia lain-lain. Okey. Dalam jalanan, dalam pukul 7, pukul 8, kita tengah tu, kita ada satu tempat tu macam sungai. Sungai. Okey, sungai. Kita pacak kemah. Duduk malam. Kita dah train dah macam mana nak nyalakan api semua sekali. Duduk. Baru je nak bermula, ada perempuan tua. Perempuan tua. Member cakap, nenek ayah. Dia bongkok Nenek moyang. Dia lalu tepi sungai sebelah sana, bawa pelita. Tapi kita orang tengok je lah, tak berani nak tegur. Sebab kita duduk betul-betul tengah hutan. Sepanjang tu memang kita tengok sekali tu je lah. Dia munculkan, dia tunjukkan diri dia. Lepas tu lagi, esok kan tu kita teruskan perjalanan. Memang kita ambil masa
2 malam. Dia tak panggil 3 hari, dia panggil 2 malam. Itu sampai ke zombie. Zombie. Oh, jauh Oh ya. Lepas tu macam kita jumpa satu kapal perang lama terhempas. Kapal terbang ke? Kapal terbang. Kapal terbang tu memang kapal terbang lama. Yang terhempas kat Yang terhempas tu saya rasa kapal terbang Vietnam. Dari lama Vietnam. Dia bentuk dia kapal terbang untuk perang tu terhempas. Tapi dia terhempas ni tak macam mana, dia macam ada sayap dia ni, dia sangkut dekat pokok. Dia dah jatuh atas pokok dulu baru jatuh ke bawah. Taklah macam terhempas hancur macam tu. Lepas tu kita boleh masuk dalam tu. Tengok apa nama, mayat dah ada. Tak tahulah mayat dah makan dengan binatang, tak tahulah. Tak tahu. Lepas tu ada beg, ada ting sarding. Lepas tu kita nampak peralatan lah, macam kapal terbang ke perang, tapi tak bawa senjata. Macam perisik kot. Mungkin. Tapi kita bagi tahu, keluar tu bagi tahu, tapi kita tak tahu koordinat yang ke apa. Nak jumpa tu, ataupun dia orang dah tahu ada kapal terbang perang dalam tu jumpa. Itu kita pun usah-usah jugalah kapal terbang perang tu. Lepas tu ambil keputusan untuk memalang dekat situ, sebab kita nak exit yang lebih hanya dalam 17 km je. Sebab malam dekat kapal terbang kapal terbang perang tu. Sebab kawasan dia tu bersih je sebenarnya. Dia pokok dia tinggi-tinggi, bersih, boleh malam kat situ. Yang misterinya malam tu kita orang tengah tidur, dapat bersihnya dia jaga je sini kan. Tidur malam kita dengar 5 dengar bunyi kapal terbang perang menembak. Macam dalam cerita tak TV. Malam tu memang tak boleh nak tidur. Memang dengar. Takut nak buka nak tengok. Nampak macam cahaya-cahaya kat atas tu. Yelah, benda mistik seram kan. Yang tu lah. Lepas tu esok pagi pukul 7 tak tengok seorang pun, tak tengok ke kapal terbang perang tu. Angkut beg semua dah belah macam tu. Tak berani. Tu ada tu kita ada jumpa baju seluar, beg galas. Sepanjang perjalanan kita tu ada beg baju galas, tak tahu 2 beg. Beg tu ada satu beg tu kita buka, baju beg lelaki pakai yang biasa je. Satu tu perempuan, tapi tak tahu ke mana dia. Itu pengalaman masuk hutan lah, bukan pergi camp sangat, pergi dah. Akhirnya kita keluar koordinat lain, jauh, tersasar 10 km tersasar daripada zone tu. Bila zone keluar, kita kontak balik, dia ambil 10 km keluar daripada koordinat tu. Memang takkan tepatnya, kita bukan tentera. Itulah pengalaman yang ada kita jumpa dalam hutan lah, masa saya dengan the gang. Kalau ada carry geng-geng tu, Lulu Budi, Abel, ingat lagi lah kalau jumpa video ni. Betul, orang banyak jalan-jalan macam tu lah, jumpa pengalaman macam tu. Tapi malam pertama tu jumpa nenek kebayan tu, tak adalah takut sangat. Malam kedua tu yang kapal terbang tu, sebab kita jumpa kapal terbang perang, kita buat kemah kat situ. Tu bawah tu kan. Bawah tu. Sini dalam kapal tu adalah dalam 10 meter kat kau. Tapi memang lama, tak tahulah. Dia ada yang macam Adam kata dia penunggu tu. Tak tahulah. Ada kot. Okey, ada nak tambah apa-apa? Tak ada apa. Ada apa-apa? Itulah kisah seram kita episod yang ke-11. Okey, jumpa lagi ke next video malam esok.
Ada tambah tak apa? Tak ada apa. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay. Kalau boleh komen-komen banyak sikit kat channel kita ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.